Tak lucut itu. Oh. Okey, ni tahun 5 tahun 5. Untuk kategori tahun 5 ketinggian 110. Oh, tak lepas juga. Yang belakang. Oh, yang sana yang tahun 5 lepas Adib. Semangat. Okey, Adib daripada rumah Commonwealth. Semangat Dia ambil yang terbaik. Dia lompat jauh. Buat tinggi lagi lompat. Lagi tak habis. Okey ni. Okey, Adib berjaya melepasi ketinggian 110. Ni lagi ni. Macam je dia. Nah. Kaki awak aktif sikit. Mainan. Boleh saya boleh pacak langit lagi. Boleh. Kaki pacak langit. Nampak kaki pacak langit. Tengok jurulatih cakap pacit kaki pacak langit. Aku tak tahu macam mana pacak langit tu. Macam mana pacak langit tu saya tak tahu. Percubaan kedua 110 cm. Okey, lepas. Rumah C lepas. Kita tengok rumah C lagi seorang wakil rumah C. Juga lepas. Percubaan. Cantik lompatan tu. Pelihara dia. Semangat. Pacak langit. Berjaya pacak langit. Berjaya pacak langit tu dia. Okey, tuan-tuan, saya pun baru pernah pertama kali dengar pacak langit ni. Pacak langit ingatkan tarian dia pacak langit. Selagi dia orang tak lepas dah rekod belum? Belum. Ajana ramai lagi. Paling tinggi 1.4 rekod. Lima dulu. Ada berapa orang? Empat kan? Ya, nombor tu. Boleh ambil dalam tu. Macam tak usik kan? Tak usik kan ni kan? Hujung tu macam tak usik kan? Ambil satu je dulu kan? Boleh ambil tilam ni tak? Alex serangga depan dia. Takut nanti ni. Sah. Kau pergi sikit. Alex dia lompat nak cover sini sini. Takut kamera kau je. Okey, tahun 5 1.13 Okey. Dengan ketinggian baru 113. Tahun 5 lelaki. Okey, kita tengok rumah C dulu. Kita tengok larian Azam. Stop. Tak dikira cubaan, tak dikira percubaan. Yang mengadu depan tu licin. Tak pasti. Tadi nak mengadu kan. Kita pakai rasuk. Kita rasa. Dia orang buka rasuk dia rasa. Juri, tanya juri. Tengok replay. Dah dikira percubaan awak sentuh. Awak dah sentuh. Nah, member dia bersedia dah lepas. Tengok ni.
Okey, saya tak Dia dah sentuh palang tu pengadil nampak dia sentuh palang jadi dikira sebagai percubaan. Kalau dia tak sentuh belum dikira sebagai percubaan. Okey, daripada rumah C lagi, sekarang lagi wakil. Dani. Ya, alhamdulillah lepas dengan percubaan pertama. Daripada rumah Commonwealth, lepas tak lepas? Tak lepas percubaan pertama. lompat sini. Ambil masa dia, ambil masa dia. Dip. Adip. Setinggi yang boleh. Okey, daripada rumah Sukma. Juga tidak lepas. Kaki yang kali. Ustaz Fauzan je dulu. Maknanya hanya Danny sahaja yang lepas. Okey, ada lagi percubaan itu baru 2 lagi percubaan. Sudah lepas ni. Sebab tu angkat. Sayang je. Okey, percubaan kedua daripada rumah C. Okey, boleh. Nasib kau tak sentuh. Nasib situ. Tak dikira sebagai percubaan kerana dia tak sentuh Tadi agak-agak sedikit lariannya terganggu. Dip. Azam. Okey, daripada Azam. Azan yang kelang kabut dah. Dia tak confident. Bila tak confident, nampak sangat tak confident ni. Dia tak lompat langsung. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau Okey. tak confident, jangan sentuh. Dik, yakin Dik. Adik yakin. Jangan takut. Okey, sekali lagi. Ambil masa, Dip. Okey, daripada rumah Commonwealth lepas. Tidak lepas. Tak apa, ada sekali lagi percubaan. Ada lagi satu cepat dah. Satu lagi. Ada satu lagi. Kalau semua tak lepas, turun balik. Sikit lagi. Lagi lepas tu. Percubaan terakhir. Adib. Confident sikit. Boleh tu, confident je. Kau boleh, sikit lagi lepas. Sikit lagi kau nak lepas. Ada yang lepas ya tadi? Ni, Dani je. Tak ada, semua tak lepas. Dani lepas. Oh, ada seorang. Okey. Azam cuba tadi. Oh, dia sambung tadi. Teknik. Kena belajar teknik, Azam. Gold medalist tahun lepas tersingkir. Ya. Adib, gol lah. Confident adik. Tahun lepas dah jam 4 dia menang emas tadi. Tak juga. Tak apa adik. Dip. Lepas medal. Lepas ada medal. Perak dalam tangan. Yeah. Okey. Jadi kita ke tahun 115.
Okey. 115 untuk tahun Orang 5. 3 ni lah. 4. Jadi berapa? Kalau dah satu sekarang baru tadi yang ni. Ika, duduk. Okey. Tambah dulu ni. 116. Ketinggian baru 116. Ni finalis tahun lepas ni masih darjah 5 ni. Yang tinggi-tinggi kalau nak skin, kakak nak skin. Alek tak lepas. Alek ke sana ke? Ke sini. Nazmin kan tu dah lepas tu. Tandas. Okey, tak ya. Sikit. Alek dengan ni. Tu saja. Awak nanti dulu, tahun 4 nanti. Tahun 5. Boleh ya. Jadi gaji sarjana boleh relax. Alah nanti dulu Alek. Alek. Bagi darjah 5 dulu. Darjah 5 dulu. Okey, ni lompatan kelima. Lompatan kelima tahun 5. Ketinggian baharu 116. Penentu emas dan perak Oh, lepas. Wow, okey. Percubaan dah ni. Okey. Emas di tangan Dani Adakah pencabarnya mampu memberi cabaran? Okey. Live ke? TikTok? Facebook, sekolah lah. Facebook. Awak sekali lagi. Dua lagi percubaan. Okey, percubaan kedua bagi tahun kategori tahun 6 12 tahun. Last. Macam mana teknik awak tu?
Okey, percubaan kedua. Ya, lepas. Ocet. Ocet. Ini lompatan kedua. Ya, lepas. Hai, tahun 6 ada lagi seorang. Tak lepas. Alif tak lepas lagi. Pas. Dah jam 5 dia ni. Lepas lah. Hanya mengadil. Satu dah si family gitu kan. Okey, penentuan emas dan perak bagi acara lelaki tahun 5. Kita ada Dani dengan siapa tadi? Alif. Alif Syahrizal lagi. Para dagu Alif Para dagu Alif. Alif boleh Alif. Ketinggian baru 119. Rekod 132. Jauh lagi rekod. Ya, percubaan pertama Dani lepas dengan satu kali percubaan. Jap. Palang gegar. Bagi palang diam. Alif. Come on Alif, takkan nak perak Alif. Emas Alif. Alright. Ya. Naik lagi. Okey, lompatan keempat ke kelima? Okey, ketinggian ke-6 bagi lelaki bawah 12 tahun, tahun 6. Ada 4 lagi. Ketinggian 120, 1.2. Okey, daripada Rumasi, Nazmi.
Tak lepas rekod 1-3-2 dah jadi 5. Oh, rekod zone bukan rekod sekolah. Rekod sekolah tak lepas dia. Dia laju sikit ni. Anas melompat keempat. Lepas tak lepas? Lepas tak lepas? Anas. Oh, tak lepas. Okey, Alex. Kali lagi. Cuba. Speed sikit, speed sikit. Okey, percubaan kedua 1-2-0. Tahun 6 lelaki. Okay, Alex daripada rumah Commonwealth, adakah berjaya melepasi ketinggian 120 cm? Kita lihat. Oh, tak lepas lagi, tak lepas lagi. Ada sekali lagi percubaan. Percubaan kedua daripada rumah biru, Anas. Okay, dengan ketinggian 120 cm. Okey, Anas. Ya, 1, 2, 3. Ya, dikira lepas. 3 saat terkena payang bergegar. So, Alex. Cuma jalan terakhir. Adakah ada pencabar untuk pingat perak, gangsa, emas? Maknanya jika Alex tak lepas ni, maknanya kita ada 3 calon. Tu 3 calon pemegang pingat. Alex, adakah Alex mampu memberi cabaran kepada rakan-rakannya daripada rumah lain? Okey, Alex. Okey. Oh, gagal dengan percubaan ketiga. Maknanya Alex tersingkir. Kita ada lagi 3 lagi calon. Okey. Pencabar pingat emas, Nazmi, Nakib, Anas. Okey, 2 daripada rumah biru, 1 daripada rumah hijau. Okey, ini ketinggian. Okey, ini penentu pingat emas dan gans perak. Emas dan perak. Tahun 5. Cara makanan kau ke cara pakaian kau ke? Okey. Penentu emas dan perak tahun 5 lelaki. Dengan ketinggian terbaru 122 cm. Wow, percubaan pertama daripada Dani. Kenapa? Okey, Alif. Alif pencabar. Adakah dengan percubaan pertama sahaja sudah lepas 122? Ya! Percubaan pertama, Dani. Gambar Dani. Cabar Dani. Palang gegar. Okey, Dani. Step Dani. Jangan teragak step awak teragak tadi. Ambil belakang sikit. Dani, jauh sikit Dani. Mana ni? Ambil nampak dulu. Ambil masa. Jangan kelang kabut. Come on. Dani, emas Dani. Daripada untuk Umasi. Okey.
Okey, percubaan terakhir Dani. Adakah dia akan mendapat mencabar pingat emas? Tidak. Maknanya Dani perak. Pingat perak. Alif pingat emas. Ani buat rekod, nak buat rekod. Alright. Pingat emas bagi tahun 5 lelaki telah confirm milik Alif daripada rumah Sukma. Cuma nanti dia akan buat lompatan untuk rekod 125. Ini ada lompatan untuk tahun 6 lelaki. Ada 3 penentu, emas, perak dan gangsa. Okey, ada 2 daripada wakil daripada rumah C dan 1 wakil daripada rumah Sukma. Okey. Alright. Okey. Ketinggian 125 cm. Okey. Nazmi, pemenang pingat emas tahun lepas bagi kategori tahun 5. Adakah dia masih mampu? Iya, dengan lompatan pertama lepas. Okey, sabar. Palang goyang. Sabar. Tengok, ambil masa. Nakib. Okey, Nakib. Percubaan pertama. 125 cm. Bogip. Es. Oh. Ambil masa. Ais ke? Ais sana. Okey, Anas. Muhammad Anas. Anas daripada rumah C 6. Anas apa? Karisma. Tekun. Nas Energy. Okey, Anas rumah C. Yes. Oh. Turut juga. Yes. Ni nak balik kau ni, Sabar dia. Nakib. Tengok. Coach sekolah ni ni coach sekolah beri tip akhir. Nampak ni coach sekolah Cikgu Amirul Akmal, Nur Amirul Akmal. Cikgu Amirul senyum sikit Cikgu Amirul. Percubaan kedua ketinggian 125. Oh. Nakib. Apa Gip? Dek. Lagi saya tadi. Belum lagi. Alif. Percubaan kedua daripada Anas. Alif. Nas. Tutup Nas. Okey Nas. Weh Nas. Ya, 1, 2, 3. Palang tak jatuh. So, contender. Nakib, relax. Okey, Nakib Zikri, sama ada dia mampu menjadi pencabar pada pingat emas ataupun hanya memegang gangsa. Kita tengok percubaan terakhir. Ya, 1, 2, 3. Lepas. So, mampu. Nakib mampu memberi saingan untuk pingat emas. Okey. Okey, ini Alif Alif untuk kategori lelaki tahun 5. Dia dah punya pingat emas, cuma ingin mencatat rekod peribadi. 125. Alif, nikah hari tu. Personal best 125. Mampukah Alif mencatat rekod 125? Alif. Oh. Nak Alif nak buat lagi? Sekali lagi Alif.
Cepat sekali lagi. Sekali lagi. Patah gigi Allah Allah. Biar patah gigi, jangan patah hati. Nanti patah gigi. Dia dah goyang lah maknanya. Halo. Okey, Alif Bazui. Itu dia. Okey. Kita menengok Alif. Okey. Oh. Alif boleh, Alif? Tak boleh? Okey dah. Alif dah menyerah. Okey, tak ada rekod baru. Maknanya Arif catat hanya ketinggian 122. Okey, kita teruskan dengan